Uh, 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 aduh, penatnya hari ni aku. Aduh, penatnya hari ni. Aduh, dah lah aku tengah demam ni. Nyeri tandas dulu jap. Jomlah kita bagi tahu mak dulu. Esok aku nak balik kampung. Lagipun dah nak raya haji dah pun. Takkanlah tak nak balik. Ayah, mana anak aku ni? Tak balik. Dah nak raya haji. Aduh, buka TV dulu lah. Tengok TV. Ya, pergi ke TV. Kenapa? Besok orang nak balik kampung, boleh tak mak? Kamu nak balik sini? Dah. Nak balik sini ke? Orang lain nak mak masak ya? Mak masak ya? Esok boleh balik kampung. Nak siap-siap dulu lah. Esok balik kampung. Let's go. Rumah ni macam kenal je. Akil keluar tu, Akil. Macam kenal je rumah ni. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, apa khabar? Dah lama tak jumpa. Mari masuk. Khabar kau sihat ke tak? Pasti sihat kan lah. Jom kita masuk. Jom. Memanglah rumah aku besar. Tengok. Rumah aku besar. Tapi aku nak bagi tahu something. Aku nak bagi tahu. Kau boleh tolong hantar pergi kampung tak? Aku nak balik kampung ni. Boleh tak tolong aku? Boleh lah. Okey. Aku hantar kau. Aku hantar kau. Okey, jom. Jom aku hantar kau. Jom. Sini. Lambat ni. Dah sebelah Kau boleh jom. Naik. Jom. Jom. Lambat ni. Jangan perlu jaga speed. Okey. Aduh. Okey dah. Okey, dah sampai dah. Sekejap. Macam ada bunyi ah. Sekejap. Ada apa lah? Sekejap. Bila. Hello? Ya saya. Apa? Okey.
Oh, baiklah. Next time lah. Siapalah nak hantar aku? Aduh, terpaksalah jalan kaki. Sakit ni. Terpaksa kena jalan kaki. La 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 la. Ada motor ah. Ni kan selalu yang muncul dekat tu kan, yang motor sewa tu kan. Boleh aku scan ni. Oh ni dia punya tempat scan. Aku sewa dulu lah motor ni. Aduh. Sewa. Okey, dapat. Okey, jom kita naik motor ni. Jom. Let's go. Pusing sini. Okey. Let's go. Korang mabuk. Mabuk. Aku nak minum air arak. Penat. Aku nak minum air arak. Ni baju ni mesti anak tu suka. Ada lah ada stop lah tu. Kenapa masih ada bunyi telefon ni? Hello? Ya saya. Saya mak kepada Aki je. What the fuck? Oh, serious? Alamak. Aku kena dapat cepat ni. Sebentar. Lompat je lah. Apa yang ada buku ni? Tak payahlah naik buku ni. Mana saya ni? Cepatlah. Cakap siapa ni? Oi. Aku tenang je, bertenang je. Ada apa ni, Cik? Ada apa? Saya mana? Adakah sini? Buka, Cik. Tak, nama Akil. Hakim, dekat sana. Akil pun tak kau, Akil. Akil. Ni, adakah sini? Akil, ampun, terjadi kat kamu ni, Akil. Mama sayang kamu. Kenapa ni, Akil? Bagi anak awal ubat Panadol. Saya itu. Anak Acik boleh diselamatkan. Tetapi anak Acik kena ada organ yang cukup untuk hidup kembali. Okey, Cik? Kenapa yang lari? Doktor, tak ada selamat. Satu-satu caranya yang saya sebut tadi adalah kena ada organ yang cukup dan juga kena ada yang pas organ tu. Seperti keluarga ataupun teman. Mana ni, Cik? Anak saya tak boleh selamatkan ke? Dia kena ada organ yang cukup untuk memberi kepada anak anda, ataupun anda mempunyai orang yang pas untuk memberi organ kepada anak anda. Kalau macam tu, saya bagi organ saya lah. Apa? Betul ke Acik nak donorkan organ kepada anak Acik ni? Kalau Acik yang memberi organ kepada anak Acik yang tak selamat. Macam mana? Acik pasti ke? Tak apa, demi keselamatan kan anak saya ni.
Sebabkan anak saya ni, dia ni OKU. So, jadi dia ni tak ada lagi sangat. Oh. Tapi saya terpaksa bagi organ, biarkan dia hidup selamanya. Tapi saya akan menjaga dia dengan baik di akhirat kalau dia dah akhirat, ya. Aduh. Kat mana aku ni? Itu Eh. stop lah. Aku kat mana ni? Bukan aku dah tak ada ke? Dalam mimpi aku kan cakap kalau aku dah tak ada. Okay, bangun. Macam mana aku boleh hidup ni? Aduh, kaki aku sakit. Aduh. Kaki aku sakit. Terbaring. Aduh. Bangun. Aku tidur dah. Aku kat mana ni? Doktor. Kenapa saya boleh hidup lagi, doktor? Padahal dalam mimpi saya macam dah tak ada, doktor. Itu sebab mak aku bagi organ. Mafsik, Ibu ensik telemendanokan organ kepida.anda. Jadi Ibu ensik teletiada antak.selamanya. Aku pula tu nak experience macam lah. Aku nak makan aiskrim. Ibu. 1, 2, 3. Ibu. Setelah apa yang kau buat kepada aku tak boleh balas budi kepada ibu. Patut dah gambar aiskrim. Nak makan aiskrim rupanya. Janganlah pergi. Aku tanpa ibu tak bermakna. Ibu, esok dan raya tak sempat. Ibu. Mak.